Din, kau tahu tak? Malam jumpa cikgu Siti dengan cikgu Laila tu baik juga ya. Aku malu lah kat dia orang tu. Itulah kau. Kenapa ni? Kenapa? Bang, apa salah bang? Seren ni tercabut lah. Dan ketika hantu tu membunuh nyamuk di pipinya, bayangkanlah betapa ngerinya keadaan tu. Dia korek hidung mak dia. Tolong. Akak sebelah minta tolong buang sampah. Kak, belum lagi lah kak. Aku buang sampah. Belum. Hei, sabar. Din. Kau tak payahlah cerita takut-takutkan dia orang. Dah nak maghrib dah ni. Aku cerita pasal ni. Diorang bosan lah, Cop. Kau kena faham lah, Cop. Apalah pula. Okey, kita sambung balik cerita kita Bang. tadi. Next. Lama lagi ya? Sekejap ya. Ni, tengah betulkan dia punya skru. Loose lah. Screw loose pula. Habis berapa lama nak tunggu ni? Sabar sekejap. Kalau boleh, kau tengok-tengok lah kat depan tu. Kau ada dalam semak sering-sering orang nak buang. Kalau boleh guna. Kalau tak boleh guna, kau carilah handle basikal pun jadilah untuk sampai ke workshop. Handle basikal? Kau gila ke, Cop, nak buat bas pakai handle basikal? Kita jalan kaki je lah. Jalan kaki kau gila? Jauh tu.